Siapa ada tengok video ni kat Indonesia? Ada seorang ahli politik, rumah dia kena jarah. Ada yang angkut bawa balik Iron Man, ada yang bawa bathtub. Tapi ada seorang adik ni yang paling legend. Dia ambil seutas jam. Jam tu pula bukan biasa-biasa. Dia ambil Richard Mille Speedtail. Oh, ini bukan main-main. Jam ni dikeluarkan sempena McLaren Speedtail tau. Berapa harga jam ni? Jom kita breakdown. Masa mula-mula jam ni keluar, harga dia 900,000 Swiss franc. Convert duit Malaysia lebih kurang 4.7 juta ringgit. Jam ni dalam dunia ada 106 pieces saja. Sama dia punya kuantiti dengan hypercar McLaren Speedtail. Tapi apa yang special sangat jam ni sampai harga dia mahal sangat? Kalau boleh tengok dekat sini, dia punya casing titanium, lepas tu ada carbon TPT sekali. Bentuk dia pula, asymmetric. Orang yang buat jam ni dia ambil masa 2,800 jam untuk siapkan seutas. Pendek kata, orang yang beli jam ni memang betul-betul maha kaya dan juga kemungkinan besar ada McLaren Speedtail sebiji. Kalau nak beli jam ni tak boleh kira berapa income yang selesa, tapi berapa net worth yang kena ada. Jam ni seutas harga 4.7 juta ringgit. Kalau nak gunakan 5% saja daripada net worth kekayaan yang ada, kena ada at least 94 juta ringgit. Kalau yang lagi kaya nak gunakan 1% saja daripada sumber kekayaan untuk beli jam ni, nilai net worth yang kena ada adalah 470 juta ringgit. Macam mana nak ada net worth yang banyak-banyak macam ni? Tak tahulah, mungkin politik kot. Long story short, apa yang budak ni ambil masa dia jarah rumah ahli politik ni, ini bukan jam biasa, tapi ini adalah Hyperwatch. Dia macam hypercar, yang ni Hyperwatch. Orang lain keluar bawa Iron Man, bawa bathtub, adik ni relax, bawa jam. Lepas tu dengan muka tak malunya, dia pergi selfie, tunjuk kat orang. Kan ada kantoi busuk?